السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد والشكر لله نحمده سبحانه وتعالى ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم ارحمنا برحمة رمضان. اللهم أكرمنا بكرامة رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وعلى تلاوة القرآن وعلى حفظ اللسان وإقامة الإحسان. يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasih yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, solat jemaah fardu subuh kita sebentar tadi. Khususnya kepada seluruh warga pengimarah Masjid At-Taqwa, Musi dan seluruh barisan aljatan kuasa yang bersama pada pagi ini. Tan Sri, Puan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, Tuan-tuan haji, Puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, Tuan-tuan, Puan-puan, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu yang sepatutnya terlafaz dan terungkap dari kita semua bila mana sekali lagi Allah rezekikan kita bertemu dengan Syahrul Mubarak ini, bulan penuh keberkatan ini. Kerana ia merupakan satu kurniaan yang sangat besar yang perlu kita rasakan kebesaran dan keagungannya. Jika tidak besar, mana mungkin Rasulullah SAW mendoakan agar baginda dipertemukan dengan Ramadan ini 2 bulan sebelumnya. Anas bin Malik bercerita bagaimana ketika masuk bulan Rajab, Rasulullah telah mula mendoakan, Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah untuk kami, fi Rajabin wa Sya'ban, dalam bulan Rajab lagi sebelum datangnya bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, temukanlah kami dengan Ramadan. 2 bulan persiapan penantian ini merupakan satu gambaran betapa besarnya Ramadan. Mana mungkin orang buat persiapan 2 bulan sebelum perkara yang kecil? Tidak, ia tidak lain melainkan satu benda yang besar. Kalaupun pada orang lain tak besar, tapi pada orang yang bersiap untuknya terlalu besar. Itulah perasaan Rasulullah SAW terhadap Ramadan. Dan perasaan ini dikongsikan kepada kita agar kita juga, kalau tak banyak pun sikit, merasakan. Malah para sahabat yang lain juga turut terkesan. Ada riwayat-riwayat mengatakan bahawa ada setengah para sahabat dan tabi'in mendoakan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar dipertemukan dengan Ramadan. Ramadan bulan 9, Sya'ban bulan 8, Rajab bulan 7. Soalannya, 3 bulan sebelum Ramadan tu bulan apa agaknya? 9 tolak 6, 3. Jangan ada yang jawab bulan Mac pula. Itu semua kita tahu. Bulan-bulan Hijri ni banyak yang kita tak ingat, banyak kita tak hafal. Januari sampai Disember kita boleh sebut, ya, tutup mata, tutup telinga, tutup mulut pun bunyi lagi rasanya. Tetapi bila masuk pada bulan, ya, bulan Islam ni, kita agaknya sedikit tersangkut, ya.
Kita pun, saya sendiri pun nasib baik jadi ustaz kot. Waktu ingatlah, buruk benar kalau ustaz Pak Imam tak ingat nama bulan Islam kan. Itu pun saya ada bantuan talian hayat. Ustaz Afdal boleh tolong kot kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Kalau tak ada lagu tu tak hafal juga. Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Artinya dalam bulan Rabiul Awal lagi ada setengah sahabat yang dah doa, wa balighna ya Allah Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Begitulah perasaan dan jiwa para sahabat serta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ramadan. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta sahabat-sahabat baginda ya, dan mereka yang menuruti jalan baginda sampai hari mereka menutup mata. Dan moga-moga kitalah dari kalangan mereka. Dan baginda Rasulullah SAW pernah bercerita tentang apa sebenarnya yang ada pada Ramadan dengan satu gambaran perasaan yang sangat besar. Bila baginda menyebut dalam satu hadis yang disebut dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, bahawa Abu Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda bila masuk bulan Ramadan, dia kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa ahalla Ramadan. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda pada satu hari yang telah masuk padanya bulan Ramadan. Faqal, baginda menyebut, "Lau ya'lamul 'ubbad ma Ramadan latamannat ummati an takuna as-sanata kullaha Ramadan." Maksudnya, kalaulah hamba-hamba Allah ni tahu apa itu Ramadan, nescaya umatku akan mengimpikan agar sepanjang tahun itu Ramadan. Cuma bayangkan, Rasulullah tak cerita apa Ramadan, tapi Rasulullah andaikan kita faham, kita tahu, kita reti apa yang ada pada Ramadan, nescaya kita mengimpikan, berharap agar Ramadan itu terus berpanjangan sepanjang tahun. Tapi agaknya ada tak di kalangan kita yang berani mengimpikan begitu? Guna istilah berani sebab agak mengerikan cerita ni. Ya, sepanjang tahun Ramadan, in bracket kita akan tahu bahawa tak ada raya. Baju raya yang dah tempah itu tak pakai lah jawapannya. Langsir tak payah tukar kak. Puasa tiap-tiap hari, tarawih tiap-tiap malam. Ada siapa berani berharap begitu? Tak berapa berani kita. Dan jangan risau, Rasulullah kata kalau kita tahu je. Tapi Rasulullah ni Nabiur Rahmah, Nabi yang bawa rahmat. Orang semua selesa dengan baginda, siapa yang ikut baginda. Jadi tak akan buat benda yang membebankan umat sehingga sembahyang yang 50 pun jadi 5 sebab dia tahu kenal siapa kita. Kalau Ramadan sepanjang tahun memang tak tahulah siapa yang datang tarawih. Yang sebulan ni pun malam 2 cantik lagi, malam 12 sudah kurang dah, malam 22 entah. Sehari sebelum raya lagi payah nak cerita. Tapi adalah yang sembahyang kat kampung tu yang kurang kan. Ni ceritanya Rasulullah kata kalau kita tahu. Rasulullah hanya cerita perasaan baginda. Artinya ada sesuatu yang besar dalam Ramadan sehingga kita mengimpikan agar sepanjang tahun itu Ramadan. Jadi agaknya apa yang ada pada Ramadan ya, sehingga Rasulullah sebut sampai begitu sekali. Dan kita walaupun tak berharap, tapi sekurang-kurangnya maksud Rasulullah, hargailah Ramadan, hargailah Ramadan, layanlah Ramadan, sebutlah ahlan wa sahlan ya Ramadan, agar kita jadi orang yang mudah melayani Ramadan. Welcoming lah Ramadan sedikit. Jangan kata alamak puasa dah. Bila alamak tu maknanya resah. Jadi mari kita tengok pula apa yang ada pada Ramadan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut begitu. Antara sebutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tengok banyak tapi sanadnya tak begitu kuat.
Saya tak nak berbicara pasal sanad, sebab sanad ini masalah pada orang-orang yang bawa. Tapi saya cerita pada perasaan, sebab kita cerita pasal fadilat, perasaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Wahai manusia, telah datang pada kamu bulan yang agung lagi diberkati. Kalimah berkat ni kita kena jelas sikit tuan-tuan. Ramadan antara gelaran dia al-mubarak. Ya, al-mubarak ini sirah asalnya barak, barakat. Ya, barakah ini artinya satu kalimah yang merujuk kepada kalimah birkah. Cerita bahasa sikit lah supaya kita dapat feel sikit apa itu mubarak, apa itu barakah. Berkat ini sebenarnya diambil dari kalimah birkah. Birkah itu telaga. Kerana sifat berkat itu sama macam telaga. Apa maksud saya? Artinya kalimah bahasa Arab ni dia tidak macam kalimah Melayu main sebut dia ambil begitu, tak. Kalimah Arab ni semua ada kata dasar asal usulnya kenapa dipilih begitu. Ya, sehingga nanti kita boleh tengok kalimah ya, sakan, miskin, sikin, sakinah, sukun, itu kalimah asalnya satu ceritanya. Sakana artinya tenang, tetap. Sebab itu ya, orang miskin tu diambil dari kalimah itu. Sebab apa? Orang miskin tu banyak benda dia tak boleh buat, dia banyak kena diam. Sebab dia tak ada kecukupan. Hasrat dia paksa dipendam. Itu maksud sakan. Sebab tu tempat tinggal dipanggil maskan, sebab kat situlah orang menetap. Hati yang tenang dipanggil sakinah. Sebab apa? Tenang, hati tak bergoyang. Sikin, pisau, kenapa disebut begitu? Sebab sikin dulu asalnya adalah dia kalimah sirah mubalaghah yang menyebut tentang ya, orang-orang mendiamkan binatang-binatang yang disembelih dengan benda itu. Ya, begitulah. Ya. Sukun, baris mati tu, kenapa apa? Kerana terhenti bunyi di situ. Kami mati depan kum, mati kat kum tu bunyi dia. As-sukun tu. Begitulah indahnya bahasa Arab. Sehingga sikin, maskan, sakinah itu satu kalimah yang sama. Begitu juga barakah dan birkah. Birkah telaga. Ya, kerana apa? Sifat barakah itu merujuk kepada sifat telaga. Jadi bulan Ramadan juga bersifat macam telaga. Apa dia? Telaga ni bila diambil, dicedok airnya, dia akan menerbitkan air-air yang baru, yang lebih cantik, yang lebih elok rasanya. Sedap pula diminum airnya. Berbanding kalau dibiarkan begitu, jadi telaga buta, pergi buta dia. Sebab itu Ramadan bila kita petik satu kebaikan, dia akan dilipat gandakan. Apa sahaja yang berkat dalam hidup ni, seorang yang berkahwin kita doakan barakallahu lakuma. Makan yang kita makan kita minta Allahumma barik lana. Saya pun pelik kalau ada ustaz-ustaz kata tak ada doa makan. Hadis Nabi banyak tentang Rasulullah, para sahabat bawa ya hasil-hasil tamar mereka. Dalam tengok Asyama'il Muhammadiyah macam mana para sahabat bawa hasil tamar mereka yang sulung bawa pada Nabi. Nabi doakan apa? Allahumma barik lana fi thamarina. Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada buah-buahan kami. Ya Allah, berkatilah kami untuk kami hasil-hasil bumi Madinah ini. Cuma kita modify lah sikit. Allahumma barik lana fima razaqtana, supaya lebih umum maksudnya. Ya Allah, berkatilah untuk kami apa yang Engkau rezekikan pada kami. Sebab tu tuan-tuan, doa itu bukan doa makan aja, doa mohon keberkatan pada rezeki. Tak salah kalau beli kereta baru, Allahumma barik lana fima razaqtana, tak ada masalah. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada apa yang Engkau rezekikan pada kami. Cuma kalau jiran tengok dia kata, Allah, kesian orang tua ni, dah lapar sangat ke kereta pun nak makan. Dah dia tak faham. Baru kahwin pun boleh, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, berkati untuk kami rezeki ni, rezeki isteri. Tapi isteri kita larilah, ya Allah, orang tua ni nak makan aku pula. Sebab tu kena fahami sedikit tak banyak bahasa Arab ni supaya kita dapat ya kefahaman yang menyeluruh. Berkat tadi balik semula. Begitulah keberkatan ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, berkat ni maksudnya kebaikan yang berkembang biak, bercambah, bertambah banyak. Senang bertambah banyak lah. Ada kebaikan, makin banyak dia dapat. Kalau dirujuk pada kehidupan, seorang yang berkat kehidupannya dengan apa yang dia ada sedikit tapi manfaatnya terlalu banyak, boleh berkongsi pada orang lain.
Itu berkat. Dia ada 10,000 sebulan, ya Allah, mak ayah dia dapat, anak dia cukup, isteri dia selesa, malah boleh menyumbang lagi untuk masyarakat. Ada orang yang tak berkat, 50 pun untuk dia tak cukup. Itu cerita berkat tak berkat. Ibarat air mengalir, dan berkat ini kena diusahakan. Rasulullah banyak sangat doakan keberkatan, dan pencetus keberkatan antaranya adalah Ramadan. Siapa nak mula jadi baik, baiklah pada Ramadan. Sebab tu namanya Al-Mubarak. Dia ambil sirah mufa'alah pula tu, berkat dan memberkati, berkat dan diberkati. Artinya siapa yang memulakan kebaikan, dia akan dapat balasan. Sebab tu dia tak panggil Al-Mabruk. Ramadan Al-Mabruk lain dengan Al-Mubarak. Dia ada feedback tu. Siapa yang mulakan kebaikan, Ramadan akan balas. Sebab tu ada orang yang berubah, tak pernah datang masjid, sebab Ramadan kekal, sebab dapat keberkatan Ramadan. Sebab tu dalam bulan Ramadan kita kena berani mencari ruang-ruang keberkatan dengan memulakan apa juga bentuk kebaikan. Semoga dengan rahmat Tuhan kita dapat kekal dalam keberkatan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Dan di antara ciri berkat Ramadan, tengok Rasulullah pernah sebut, ya, faman adda fihi bi khaslatin minal khair kaman kana adda faridatan fima siwa. Siapa yang buat satu amalan sunat saja dalam bulan Ramadan, dia dikira sebagaimana orang yang mengerjakan satu amalan fardu. Subhanallah. Ya. Wa man adda faridatan fi Ramadan kaman adda 70 faridan fima siwa. Dan siapa yang kerjakan satu amalan fardu, seolah-olah dia mengerjakan 70 amalan fardu di bulan-bulan selain Ramadan. Sembahyang subuh ni tadi, sembahyang subuh kita ni tadi, macam seolah-olah sembahyang 70 kali sembahyang subuh. Itu yang Nabi kata, kalaulah kamu tahu apa yang ada pada Ramadan, kita semua akan mengimpikan agar sepanjang tahun itu Ramadan. Mana kan tidak? Ya, 70 tuan-tuan, 70. Artinya 70 hari sembahyang subuh. Tapi jangan tak datang pula lepas ni sembahyang subuh 70 hari. Aku sembahyang dah hari itu Ramadan. Tak, maksud fadilat, kelebihannya, bukan dia cover untuk 70 hari. Jangan silap faham. Dan kerana inilah kita sangat mengimpikan Ramadan, dan kerana sedar Rasulullah pernah menyebut tentang hakikat diri kita siapa. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat aku ni antara 60-70 kata Nabi. Average umur kita 60-70. Ada yang hujung sana cakap saya 80 dah sat, alhamdulillah. Iyalah, tak ramai. Nabi kata average. Dan ada yang 90 pun ada. Tapi maksudnya 60-70 ni masih sihat lagi lah, masih boleh beribadat, ya, masih boleh membuktikan status kita sebagai hamba Allah kalau Allah panggil, sebab masih ada kudrat. Tapi kalau kita review balik dengan modal 60-70 nak beli syurga Allah ni, apa yang kita isi dengan 60-70 dengan realiti kehidupan hari inilah. 1 sampai 15 tahun rasanya tak ada benda kita buat. Dah tinggal 45. Adalah 2-3 orang yang abah dia bagus, atuk dia orang soleh, yang adalah ngapal Quran, yang ngaji agama, sembahyang jaga, alhamdulillah. Tapi tak ramai. Kita cerita pukul rata lah majoriti macam mana. 15 sampai 30 pula, masa itulah baru nak bina hidup. Tak kesurau ke dek, cakap Allah, kita ni baru nak bina dunia, baru nak rumah tangga, baru nak berniaga. Tak sampai juga. Lepas tu 30 sampai 45. Masa ni lah kita pegang falsafah hidup bermula dengan 40, baru nak selesa, baru nak melancong sana sini, baru nak merayau, baru nak nikmati kehidupan. Tak sampai juga. Pencin akhirnya 58, 60, tak ada benda nak buat. Itu pun kalau mengayau juga. Join kelab sana, kelab sini, ya, kat padang golf asalnya. Ada seorang bertanya pada saya, Ustaz, boleh saya jamak Ustaz main golf? Aduh, payah juga nak jawab tu kan. Dia baik dengan kita pula. Memang tak boleh Ustaz, susah dia kata. Kalau dah masuk padang golf ni, kita kena dah ikut. Ya, boleh tak kita jamak tu kat Zuhur dengan Ashar?
Cakap musafir boleh, ya. Sakit ada dah, mata baru kata ada. Darurat main golf ni belum ada lagi cakap ni. Jadi takut join ke situ pula. Dah tinggal umur 10 tahun je untuk beli syurga Allah pun leka lagi. Sebab itulah Allah dengan rahmatnya, Muhammad dengan kasihnya pada umat ni cari satu benda yang nak bantu kita. Itulah Ramadan. Sekali subuh dapat 70. Subhanallah. Itu pun tak datang juga. Subhanallah. Tak sembahyang juga Ramadan, tak tarawih juga Ramadan. Apa lagi yang nak Muhammad bantu kita, tuan-tuan? Apa lagi yang Nabi tu boleh bantu kita? Baiknya Nabi ni, tuan-tuan, ya, salah satu atau satu-satunya Nabi yang akan cari umatnya di akhirat sampai ke neraka, Muhammad lah namanya. Nak beri syafaat, nak tolong kita kat dunia, dah tolong kita. Seingat majlis korban, Rasulullah pernah korban 2 ekor kambing, 1 untuk Muhammad dan keluarganya, 1 ekor untuk umatnya. Subhanallah. Kita belum ada, Muhammad dah buatkan pahala untuk kita. Tapi apa balasan kasih kita untuk dia? Usaha dia, jerih payah dia usaha, ya, dia pernah usahakan pahala untuk kita. Umat Muhammad ni sepatutnya masuk syurga semualah, tuan-tuan. Tak cukup dengan Ramadan. Sebelum Ramadan pun Rasulullah kata, siapa yang berniat buat baik, tak berjaya buat, falam ya'malha, tetap dapat 1 pahala. Dan kalau dia berniat buat baik, berjaya dapat melakukannya, pahalanya digandakan daripada 10 sampai 700 kali ganda, bergantung pada tahap keikhlasannya. Sebaliknya, siapa yang niat buat jahat, tak jadi buat, dia tak dapat apa-apa, kan? Dan siapa yang berniat buat jahat lalu mengamalkannya, dia tetap hanya dapat 1 dosa. Subhanallah. Artinya kalau ikut calculation tu, payah nak masuk neraka tak? Yelah, niat buat baik dapat 1 pahala, buat dapat 10 paling kurang. Buat jahat, niat tak jadi, tak gol, tak dapat apa-apa. Buat kira 1. Malam tadi tengok final FA, katalah Arsenal dah leading 1-0 itu, ya, Chelsea tu kira niat je dah kira gol. Skor sebiji kira 10. Nak main budak-budak Arsenal tak? Tak nak main dah, bang. Sebab tu kita ni kalau jadi iblis, jadi setan, letih sebenarnya nak ngajak ni. Susah nak ajak umat Muhammad masuk neraka ni. Sebab apa? Dia niat je kira skor dah. Agak-agak lah. Tak aci sebenarnya perkiraan pahala dosa untuk Muhammad ni, tak aci. Tak fair untuk iblis dan syaitan. Kesian dia orang. Sebab saya cakap gitu, supaya nak bagi rasa. Tetapi ramai juga masuk neraka. Kenapa agaknya? Tak cukup dengan 10 pahala 1 dosa, Allah datangkan Ramadan lagi 70 kali ganda pula. Neraka juga, bang. Teruk benar kita ni. Sebab tu orang masuk neraka, tuan-tuan, subhanallah, menangis sangat. Menangis sangat. Sebab apa? Kita akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti, ya, bersama dengan umat-umat yang lain berbaris semuanya. Ya, umat lain semua berbangga dengan umur yang panjang. Ya, Nabi Nuh pun, ya, alfasanati mimma illa 50 sanah, dia berdakwah pada kaumnya pun 950 tahun. 1000 kurang 50, 950 lah tu. Itu baru berdakwah, hidup tak tahu 2000 tahun kot umur dia. Jadi kalau degil pun 50 tahun, ada modal lagi, bang. Ada modal lagi ratusan tahun untuk dia beramal. Kita ni degil 50 tahun, ya, lepas tu 55 kena gaut, nyanya dah. 60 dah semput, lagi sayah lah. Dah berkerusi baru, dah sampai masjid, menjeling kawan-kawan. Alhamdulillah sampai juga. Jangan rajuk, jangan cik hati pula. Okey, yang penting husnul khatimah. Tapi nak cerita calculation ni supaya kita nampak, kalaulah tak ada Ramadan, kalaulah tak ada keistimewaan umat Muhammad ni, siapa agaknya kita ke akhirat nanti berbaris dengan dia orang semua. Allahu Akbar. Ya, umat Nabi Nuh tengok kita senyum je. Allah, kecilnya umur 50 meninggal dah. Kita 50 maybe je. Waktu tengok pahala, tapi pelik pula pahala awak ni. Umur 50 meninggal, tapi pahala ada 5,000 ni, benda apa pula ni? Yalah, double kali triple, kan? Bukan triple lagi, kali double 70 gandaan.
Umat Nabi Nuh mungkin rasa kecewa, dia kata silap kot malaikat kira ni. Umur 50 menasabah, pahala solat dia 500 tahun. Panggil malaikat. Malaikat kata, dia ni umat Muhammad bang. Relax bang, umat Muhammad memang special. Mana tak specialnya, dia orang ada satu amalan kalau buat kira 10. Habis kau orang satu-satu je. Tak achieve betul. Untung umat Muhammad, dia kata. Lepas tu dia orang ada Ramadan pula, satu kira 70. Aduh, ya Isra lagi. Itu ke untungnya kau orang jadi umat Muhammad. Takut kita yang member sebelah tu pahala 500, ya, kita yang kat sebelah tu, bro, lu pun umat Muhammad bro, tapi apa pasal tak ada pahala lah. Sengih seorang-seorang kan. Yelah, pahala memang offer, tapi Ramadan duduk rumah ya, tengok bola, tengok TV, tidur tak sudah-sudah, tarawih tak datang, sedekah tak buat. Allahu Akbar. Kena kutuk dengan umat Nabi Nuh tu, bazir yang kau jadi umat Muhammad, baik aku jadi umat Muhammad. Kena kutuk besok. Ditolonglah hargai Al-Mubarak ini. Itu baru cerita satu tentang kelebihan Ramadan. Sebab tu Rasulullah kata kalau tahu, kita sangat mengimpikan Ramadan. Sebab kita sedar siapalah kita. Dengan kecilnya tubuh kita, kita tahu kan asal ciptaan Nabi Adam ini, ya, 60 hasta tuan-tuan ketinggian dia. Adam diciptakan di syurga dengan ketinggian 60 hasta, ya, 40 mitran, 40 meter kiraan sistemetrik kita. Saya pernah tanya seorang engineer arkitek, dia kata kalau 60 hasta 40 meter lebih kurang bangunan 12 tingkat. Betul tak betul saya tak tahu lah. Kalau dia bohong, saya pun bohong juga lah. Sebab saya tak pandai kira yang jenis gitu. 12 tingkat padan dah, ya. Nabi Adam tu duduk dengan dinosaur pun tak apa, macam biawak aja dinosaur tu agaknya. Yalah, alau gitu je. Dan kita akan kembali kepada bentuk Nabi Adam. Umat zaman dah kecil lah. Kecil pun degil kau main, ya, merayau kau main, liau kau main, Ramadan pun tak datang jumpa Tuhan. Subhanallah. Tuan-tuan, sebab itulah, oleh kerana perkiraan pahala dan dosa ni sangat membantu kita untuk masuk syurga. Jadi orang yang pergi akhirat nanti dia semua akan puas hati. Saya katakan puas hati maksudnya macam mana? Yang masuk syurga puas hati, yang masuk neraka pun puas hati. Syurga memanglah puas hati, yang masuk neraka puas hati maksudnya apa? Maksudnya dia tak akan blame Allah, dia tak akan kata tak patut aku sebenarnya okey, takutlah, patutnya aku tak masuk neraka. Dia tak ada cerita gitu. Kat dunia ada, dah masuk penjara pada mengot, aku tak salah sebenarnya, dia orang ni pakai peguam bagus, aku juga yang kena. Cerita kat akhirat tak ada cerita macam tu tuan-tuan, ya. Bukan saya cakap, Allah gambarkan dalam Al-Quran, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kamu tengok orang-orang yang mujrim itu, mujrim kalau dalam bahasa surat khabar penjenayah, mujrimun ni penjenayah. Allah namakan orang-orang yang tak reti-reti berhenti buat dosa ni sebagai orang golongan penjenayah. Sebab apa? Dia buat jenayah pada diri dia sendiri. Dia tempah neraka dalam kehidupan dunia dia yang sementara cuma ni. Apa akan terjadi pada golongan berdosa ni? Nakisu ru'usim, tundukkan kepala mereka. Malu kita depan Tuhan, mana tak malu? Bagi 10 pahala pun tak buat, bagi satu dosa pun buat bukan main banyak. Artinya orang nak masuk neraka ni, satu hari dia kena buat 11 dosa berbanding satu pahala. Susah nak masuk neraka sebenarnya, tapi masuk juga. Yalah, ikut perkiraan asal tadi, kalau ada Ramadan memang payah juga nak masuk neraka. Tutup pula pintu neraka. Tapi ada orang yang nak kopak juga pintu neraka bulan Ramadan, buat jahat juga. Dah tutup pun, terajang lagi pintu neraka, rodok lagi pintu neraka, nak masuk juga. Wal'iyadzubillah. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, ya, di hadapan Tuhan tu tunduk, malu, kecewa dengan diri sendiri, hampa dengan apa yang dah berlaku pada diri. Apa dia kata? Rabbana absarna, ya Allah, wahai Tuhan kami nampak dah. Nampak apa? Nampak dah neraka laluan hidupannya. Wa sami'na, dan kami dah dengar, ya Allah. Tu dengar orang jerit-jerit dalam neraka tu, takut. Apa yang kita minta? Farji'na, kami nak balik, ya Allah, kembalikanlah kami, ya Allah. Tengok ni, surah ni biasa dengar kan?
Selalu sangat tiap-tiap minggu dengar ayat ni. Tapi kita hanya duk kira Allah lambat Pak Imam baca ni. Jenuh nak tunggu. Ayat tu cerita-cerita. Sebab tu Rasulullah ulang setiap kali subuh Jumaat supaya kita rasa perasaannya macam mana. Sebab tu sekali bukan saja hafal Quran, baca maksud Al-Quran tu. Farji'na, kembalikan kami dunia, na'mal salihan, kami nak buat amal soleh. Sebab tahu dah satu amal soleh pahalanya 10. Patut kami buat dah, tak buat juga. Sebab tu orang-orang yang dah mati tuan-tuan sangat mengharap akan dapat kembali semula ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihan, untuk beramal soleh. Sebab apa nak beramal soleh? Inna muqinun, sebab kami dah yakin. Tapi keyakinan selepas mati tak valid, tak dikira, tak pakar kata orang Kelantan. Tak kira dah, tak aci, sebab dah nampak. Sebab syarat beriman dia mesti percaya dengan benda yang gaib. Kan kita selalu baca alladzina yu'minuna bil ghaib. Syurga gaib, neraka gaib, pahala gaib, dosa pun gaib. Tak nampak. Kalau nampak senang. Kalau nampak kita tak buat dosa, katalah Allah buat sistem kat dunia, siapa buat satu dosa, ya, merah pipinya sebelah kiri. Pergi sembahyang subuh, bang, buat dosa apa tu? Teruk sangat muka tu. Takut pun nak buat dosa, tapi Allah bagi rahmat. Lepas selasa engkau buat dosa pun muka macam waliullah juga datang masjid, warak gitu. Padahal semalam tak apa dia buatnya. Nak bagi selesa, nak bagi tengok siapa yang jujur dan betul imannya. Tapi keyakinan ketika dah mati tak memberi apa-apa kesan. Ada pernah kita nampak kawan kita yang dah mati balik semula ke dunia? Ada? Semua merayu begitu, nak amal soleh. Farji'na na'mal solehan, balikkan kami nak beramal soleh. Ada tak? Kawan kita yang dah mati seminggu tengok ujung semua duduk. Ji, macam mana boleh balik lah? Itu dah kami hantar ke KRA tu bang. Tak ada bang. Nenek kita dah meninggal pun tak ada datang balik. Atuk kita dah meninggal pun tak balik semula. Tak ada, memang tak ada. Cerita ni hanya gambaran harapan sahaja. Harapan tinggal harapan. Dan kalau balik mesti jadi amal soleh. Saya pun tak tahu dari mana datang idea orang Melayu ni kata orang-orang mati kalau balik jadi hantu. Mana ada bang? Jadi pocong lah, Pontianak. Mana sempat? Kalau dah masuk kubur keluar balik memang pergi masjid lah. Dia tak sempat nak cekik orang, nak kacau orang. Tak ada dah. Ni cerita Al-Quran. Sebab dah insaf. Nampak neraka, takkan nak buat lawak lagi nak cekik orang. Ya, nak jadi hantu wak limah dan sebagainya tak ada dah. Mengarut tu semua. Tapi tak ada, malangnya tak ada siapa pun dibenarkan untuk kembali ke dunia. Sebab Allah nak menguji sejauh mana yakin kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka layanlah Ramadan. Janganlah buat tak kisah dengan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan, bulan keampunan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Bulan mulia. Ramadan Karim kata Arab. Arab bila masuk Ramadan dia kata Ramadan Karim, taqabbalallahu minkum at-ta'at. Kita selamat puasa. Puasa je lah, tarawih tak datang. Ucapan kita kadang-kadang tak lengkap. Orang kahwin selamat pengantin baru. Masa baru je lah selamat. Dah buruk, dah lama tak selamat. Kadang-kadang tak sempat buruk. Ya, ada saya nikahkan seorang pengantin ya bulan lepas lah, baru seminggu dah bergaduh, cerai dah. Suami saya cakap balik ke rumah aku cerai kau, jatuh tak talak. Allahu Akbar. Mudahnya kau buat urusan hari tu datang jumpa aku isi borang pun 3 kali kan. Punyalah susah nak kahwin. Cerai senang sangat, baru seminggu kahwin dah cerai. Ucaplah barakallahu lakuma, semoga Allah tambah berkat hidup. Bulan rahmat dan bulan berkat, bulan kebajikan, pahala berganda, bulan keampunan, doa diterima, bulan keampunan, doa diterima. Inilah Ramadan. Sepatutnya siapa yang sempat masuk bulan Ramadan, dosanya diampunkan. Jumaat lepas khatib baca satu hadis yang agak ngeri dengar bunyinya. Sebab Rasulullah lahirkan perasaan kecewa dia pada kita.
Jibril datang pada aku lalu dia katakan, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfaru lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Qul amin. Kata Jibril, Muhammad, ada di kalangan umat kamu nanti yang bertemu dengan Ramadan tapi tetap dosanya tidak diampunkan, lalu dia masuk neraka dan dijauhkan Allah dari rahmatnya. Subhanallah. Katakan amin wahai Muhammad. Masalahnya Rasulullah kata amin. Faqultu amin, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah kata, dalam bulan Ramadan nanti ada orang yang masuk dalam bulan Ramadan sampai raya hidup lagi, tapi habis Ramadan dosa duduk macam tu juga. Maka kata Rasulullah, dia masuk neraka dan Allah biarkan dia daripada rahmatnya. Allah biar. Bila Allah biar, Allah sayu kita jerit-jerit dalam neraka, wal'iyadzubillah. Allah tak pandang pun kita. Kat dunia ni tuan-tuan, kita mengaku je kita salah, subhanallah, Allah layan, Allah sayang, innallaha yuhibbut tawwabin. Tapi kat dunia Allah sayang orang bertaubat tu kat dunia. At-Taibu Habibullah, itu cerita kat dunia, bukan dalam kubur menjerit, tak ada apa-apa dah. Jadi tolonglah dapatkan taubat, dapatkan keampunan bulan keampunan ini. Rasulullah marah, artinya itu perasaan kecewa Rasulullah. Dah masuk bulan Ramadan pun tak diampunkan. Kita ni kalau masuk bulan Ramadan confirm dapat keampunan bila buat dua amalan utamanya dengan dua syaratnya. Ni kena tahu ni. Ingat yang ni pun cukup lah. Ya, siapa buat dua amalan ni, janji Rasulullah, hadis sahih, semua kita baca dan semua kita tahu. Saya baca, hadis tu saya tahu Ustaz. Ya, tapi saya nak stres kat sini supaya tahu. Dua amalan ni kena ada dua syarat baru dapat keampunan. Dan confirm orang tu dapat diampunan Allah, sebab Rasulullah kata, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Apa dia? Man shama Ramadan, man qama Ramadan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan qiyam di bulan Ramadan. Qiyam ni bukan merujuk qiyamul lail. Qiyam Ramadan tarawih itulah. Zaman Rasulullah panggil salatul qiyam, bukan salatul tarawih. Dan kita yang semayang tak ada relax-relax pun bukan salat tarawih, semayang terus je. Qiyam lah tu. Sebab tarawih merujuk kepada rehat. Ya, dia orang satu rakaat pun 2-3 juzuk. Ya, jadi lepas 2 rakaat tu memang rehat dah, unjuk kaki. Ya, bukan habis pukul 10, pukul 11, pukul 2 pun tak habis lagi kadang-kadang. Tapi jangan buat. Buat kalau tinggal Pak Imam dengan Bilal lah. Pukul 2 bang. Cukuplah, kekal apa yang ada, kawan-kawan datang. Kan? Jadi kena sama, siyam, qama, qiyam, habis. Dua-dua benda ni memang kita buat. Tapi ada orang tak tarawih tuan-tuan. Bila kita ajak tarawih, kenapa? Lah sunat je. No, dia punya pair tu. Siyam dengan qiyam kena buat dua-dua. Ya. Puasa tapi ada dua syarat. Dua-dua syaratnya imanan wa ihtisaban. Benda apa ni? Iman ni maksudnya puasa dan qiyam dalam keadaan percaya dan yakin ada syurga, ada neraka. Orang puasa ada percaya ada syurga, ada neraka, dia akan mengelak apa saja yang menyebabkan dia masuk neraka, baru dapat ampunan Allah. Artinya dia tak buat dosa. Orang puasa orang beriman, dia tak cakap benda-benda yang menyakitkan hati, tak mengumpat, tak mengeji, tak bergaduh dengan bini. Tambahan Ramadan pun bergasak juga, berbalah lagi kat masjid lah, tunjuk hero pula. Allahu Akbar. Ramadan kan Rasulullah kata, fa in sabahu ahad, yang kalaupun kita kena maki dengan seorang, qala inni mra'un sha'in, aku puasa hari ni. Jawab gitu je lah. Ya, tapi bila kita cakap begitu, kata Ustaz, ya, orang maki kita cakap aku puasa hari ni, kau ingat kau seorang je puasa? Dia jawab pula gitu. Dia dah panas kan. Kita ikut kata Nabi. Nabi kata kalau ada orang marah-marah, hajat balas, cakap je aku puasa hari ni. Ya, dia boleh balas balik, kau ingat kau seorang puasa, kau kira puasa kau je, habis aku ni. Sefahamlah puasa tu maknanya puasa kena sabar, kena tenang, kena ingat Allah, tu maksudnya. Ya, simbolik pada puasa yang maksudnya dah tak makan, dah lemah. Kita mengembalikan naluri hamba tu sepatutnya. Hamba kan lemah, hamba kan tak cukup, hamba kan tak nak buat tak dapat, kerana nak makan pun Tuhan dipanggil tak dapat. Itu maksudnya. Dah lembek, dah lemah, dah lapar, dah dahaga pun masih leza lagi. Teruklah tu.
Dah lembek, dah tak larat pun, ngutuk orang laju lagi, ngamuk lagi. Allahu Akbar. Itu yang Nabi kata, kalaulah siapa yang berpuasa tapi masih tak boleh juga tinggalkan cakap kotor, mengadu domba, berdusta, Allah tidak lagi berhajat untuk dia meneruskan lapar dan dahaganya. Bukan suruh buka, tapi maksudnya puasanya dah tak ada value apa-apa dah tak ada nilai apa-apa dah. Sebab maksud puasanya dah tak ada. Itulah puasa dalam keadaan iman. Orang puasa beriman ni dia jaga semua anggota dia, kan? Seluruh anggota kita ada peranan dalam puasa. Seluruh anggota kita semua ada peranannya, mesti dijaga di setiap tindakan. Kena jaga. Hati yang telah bersih dan berakhlak mulia, di sisi Allah tinggi nilainya. Jagalah lidah. Lidah kena jaga juga, semua kena jaga. Jangan puasa hanya tak makan je, tak makan pun petang pukul 4 bangun semangat betul pergi bazar Ramadan, ronda habis. Orang baca Quran Ramadan, dia ronda bazar Ramadan pukul 4 sampai pukul 6, pusing 2 kali tak beli apa lagi tu. Survey dulu, habislah masa kita tuan-tuan. Jadi puasa pertama sekali ada iman. Qiyam pun ada iman, bukan sebab rakan, bukan sebab malu kat jiran, tak. Datang tu memang kerana harapkan Tuhan faham dan berikan kita keampunan. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban ni asal perkataannya hisab. Hisab ni kira-kira, kan? Dulu kita sekolah lama-lama dulu ilmu kira-kira, lepas tu masuk ke Arab sikit jadi ilmu hisab, lepas tu jadi matematik dah. Dia terhenti kat situ je. Artinya orang yang nak dapat keampunan puasanya, di samping dia kena jadi orang beriman, dia kena jadi orang yang berkira-kira dalam berpuasa. Artinya dia nak pergi, ni wajar ke aku buat macam ni? Tu orang puasa yang dapat keampunan. Patut ke aku beli kuih sampai 9 biji ni? Aku dengan bini aku je kat rumah ni. Fikir, aku bagi jiran. Okey. Bukan beli kok suka hati je, kemudian dah malam lepas tarawih, dah kat sini baham juga, more karipat pusing beli tu kat rumah, dah sejuk dah kan, isteri pun hidang lagi. Allah, kenyang dah yang tolonglah makan. Dah abang beli 9 buat apa? Yelah abang dah makan 3 tadi, awak dah tolong makan 6. Tadi masa nak buka puasa nak bagi jiran, jangan ni, tu abang suka tu, sebab tu abang beli banyak. Yelah suka pun agak-agak lah bang, takkan makan keripap je, makanan banyak. Sebab tak berkira, sebab tak rancang. Ada satu tips pengurusan pembelian makanan yang Rasulullah ajar. Ada hadis Rasulullah macam mana Rasulullah pujuk kita untuk memperuntukkan makanan untuk kita. Rasulullah kata apa? Ta'amul ithnain, makanan untuk 2 orang, yakfi li thalatha, cukup sebenarnya untuk 3 orang. Tak percaya buat kan saya cakap, Nabi cakap. Dah kita berdua dengan isteri, cucu jaga seorang, beli 2 bungkus je nasi tu, kongsi lah, memang cukup. Tak percaya lagi Ramadan, memang cukup lah, lagi seronok, tak rimas. Kalau tidak pakai bertolak lah abang makan lah karipat tu, dah beli membazir bang, awak tolong lah, takkan saya seorang tanggung beban ni, dah rasa beban dah. Lepas tu cakap, abang bagi kat jiran lah bang. Siapa berani hantar karipap dah sejuk, dah lembut kulit dia tu, pukul 11 malam ketuk pintu jiran? Siapa berani? Tak berani kita, kecuali jiran kita orang gasing, orang Bangla kot, dia faham juga. Kalau sama-sama kita ni, cakap agak-agak lah bang, karipap lembut gini abang pun tak makan, bagi kat saya. Ada pula idea pula, tak apalah buat sahur je nanti. Jangan bohong lah bang, mana ada orang karipap lembut makan sahur. Akhirnya pukul 10 pagi nanti buang 6 biji karipap. Berapa ringgit tu? Tak tahulah harga Taman Tun ni berapa. Saya pernah sarapan kat sini sekali pun seram juga rasa harganya. Lain harganya daripada tempat-tempat Sungai Cala dan sebagainya. Tak apalah, tapi ceritanya ihtisaban. Begitu juga berkira-kira. Sebab tu kalau kita ada perkiraan qiyam tu, kita tak berani buat pelik-pelik. Sebab ada orang sembahyang tarawih lepas 4 dia balik bang. Kita pun tahu 4 rakaat balik ni mazhab apa pun tak tahu kita.
Tak ada langsung kira ke? Tak pernah orang buat. Memanglah saya alhamdulillah kalau tarawih balik selesa, tak ada jam. Bila kau balik 4 rakaat balik, memang tak ada orang balik. Baliklah 8. Lepas tu ya, kat rumah tu buatlah sunat. Kalau apa salahnya 12 rakaat buat sendiri pun cantik. Tak pun witir ya, kena buatlah witir. Kita orang Melayu ni kurang buat witir. Tapi itu amalan sunat muakkad yang Rasulullah tak tinggal, buatlah. Yang 8 tu selalu cabut, entah bila witirnya pun tak tahu. Jangan bohong lah. Dah terkangkang depan TV tengok bola, ulang karipah pusing tu kan, bakal lelap gitu je lah. Tahu-tahu sahur nak witir dah perut sengkak dah. Tak ada witir, tak cantik lah. Jadi itulah antaranya ya, kelebihan-kelebihan Ramadan. Sini biasa kuliah subuh sampai pukul berapa nak tahu juga kan, sampai pukul 9 kan masalah pula. Situ banyak ni, sebab first time sampai kan, dia semangat lain macam tu kan. Jauh pun kita tak jauh, saya orang dekat je. Okey, kemudian untuk merasakan kebesaran Ramadan, apa kata kita petik satu hadis Nabi SAW lagi. Nabi Muhammad SAW kata, saya kata tadi pertama yang penting kita dapat ampunan, sebab kita risau ya, marah Rasulullah, kecewa Rasulullah tu pada kita habis Ramadan. Allahu Akbar. Dalam sebutan hadis lain Rasulullah kata, idza lam yughfar fi Ramadan famata. Rasulullah kata kalau dah dalam Ramadan pun tak dapat ampunan, bila lagi agaknya? Bulan Syawal ada orang balik baca Quran ya, boleh sembahyang malam 8 rakaat malam raya tu. Orang nak start kereta pergi raya, pergi semayang. Coba saya rindu Ramadan, saya semayang 8 rakaat. Marah bini kita mengamuk. Orang terbiak orang tua ni. Tak buat dah, jangan bohong. Baca Quran pun tak nampak. Tapi subhanallah, saya pernah nampak seorang remaja baca Quran di hari raya. Allahu Akbar. Saya kata, aku rasa nak viral je budak ni. Tahun lepas saya balik kampung, lepas sembahyang zuhur budak ni buka Quran kan, lepas asar dia buka Quran baca lagi, lepas maghrib dia buka Quran. Subhanallah. Anak saudara saya, anak abang saya, dia belajar UPM, main-main. Budak-budak ni kadang-kadang yang ada jiwa Islamik, dia join mana-mana geng-geng dia kan, dia jaga, dia cabar dia boleh buat, alhamdulillah. Tapi rare lah. Dan tuan-tuan pun jangan berani sangat buat gitu ya, takut orang kata poyo ni. Sekarang orang buat ikhlas dia kata poyo, buat pelik pada orang lain. Okay, kita tengok satu hadis Nabi SAW. Hadis ni ya, dikatakan sahih ya, kerana banyak para perawi hadis meriwayatkannya daripada Abu Hurairah. Al-Bukhari juga merakamkannya. Apa kata Abu Hurairah, bahawa dia dengar Rasulullah SAW bersabda, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, bila menjelang malam pertama bulan Ramadan ya, Jumaat malam Sabtu hari tu ya, semalam 2 hari yang lepas lah, apa yang berlaku? Suddifati syayatin wa maraddatul jin, dibelenggu semua setan-setan ya, dan juga ketua-ketua jin. Soalannya, rasa tak setan tak ada? Ni hari kedua Ramadan ni, jujurlah, ada tak siapa yang rasa nyaman je, rasa sejuk je, rasa nak pergi masjid, nak semayang, nak baca Quran je, ataupun macam biasa je? Mana satu perasaan kita yang sebenarnya? Jangan bohong siapa yang rasa betul-betul setan tak ada? Tak berani juga kan nak cakap. Siapa yang rasa setan macam ada je? Pun tak berani juga nak cakap. Tapi jujur kita cakap, kadang-kadang macam tak rasa kan, macam ada je bisikan-bisikan setan, macam ada je idea nak buat jahat, selera je nak ngumpat, nak ngutuk kawan. Sebab apa agaknya? Takkan Rasulullah bohong? Ni hadis sahih ni. Rasulullah memang confirm tak bohong tau. Sebab dia lagi kecil kat Mekah tu, orang dah panggil dia Al-Amin. Sebelum jadi Nabi pun dah tak bohong. Kita sebelum yang datang masjid ni banyak bohong dah ya, dah jadi geng masjid barulah itu pun bohong sikit-sikit. Kalau kita cakap, orang boleh argue lagi. Tapi Rasulullah cakap setan semua kena tambat. Tapi kenapa tak rasa pun, macam ada je. Okey, kita jelaskan begini sebenarnya ya. Pertama, kita kena percaya bahawa Rasulullah tak bohong. Memang confirm betul cerita ni
Yang keduanya, ceritanya realitinya kita sebenarnya, bukan cerita Rasul, cerita kita. Kita ni sebenarnya sebab lama sangat berkawan dengan setan, 11 bulan dah berkawan dengan dia. Jadi anak murid dia taat, setan bagi idea apa kita buat je. Jadi tinggal sebulan, apalah sangat sebulan. Macam pergi haji je bang. Orang kalau dah 11 bulan berkawan, sebulan tak ada, macam tu juga dia. Minta maaf lah cakap gitu, senang faham. Jadi setan tak ada, dia cuma sembuh-sembuh gitu. Kita sembuh tu pun rasa sejuk, nyaman lagi rasa. Jauh dah kena ikat. Ada setan tak kisah pun kena ikat, malaikat panggil dah, patah main masuk. Dia kata apa, aku tahu anak murid aku tu setia punya. Aku sembuh lagi jauh pun jadi. Ya. Sebab itulah kadang-kadang kita dah habis, setan tak ada pun terasa nak buat jahat. Sebab lama sangat duduk kawan dengan dia, yang setia dia, anak murid dia. Macam seorang cucu dengan neneknya, kalau nenek dia dah meninggal pun dia ngadu kat mak, kenapa kat dapur tu macam perasaan dari nenek, dia cakap dengan saya. Yelah kau lama sangat, ya, duduk dengan cucu puluh tahun duduk dengan nenek kau. Jadi nenek dah tak ada pun macam ada. Itulah gambarannya perasaan kita. Tapi memang dah tak ada. Itu cuma bayangan-bayangan sahaja. Sebab kata Amin Spring, bayangan gurauan dia. Dia gurau kasar bang. Dia gurau juga, tapi ajak kita masuk neraka. Nanti lepas raya dia balik, ada dua watak setan yang akan balik. Pertama dia akan nangis, Allahu Akbar, penat aku didik engkau 11 bulan. Ya, dah jadi setan dah itu elok-elok, ni aku balik dah jadi orang balik engkau. Dan ada yang balik bergembira dengan kegembiraan Syawal, sama macam kita juga. Balik kampung tengok, alhamdulillah ya Allah, dia kata. Tinggal sebulan tak jadi apa, masih setan lagi, alhamdulillah. Takut kita yang kumpulan kedua tuan-tuan. Dan sama dengan yang Rasulullah doakan tadi, wala'iyatubillah. Jadi tolong layan Ramadan. Yang keduanya, potongan hadis ini bercerita, ghulliqat abwabu jahannam falam yuftah minha bab. Ditutup semua pintu neraka, satu pun tak tutup, satu pun tak buka. Apa ceritanya? Dia gambaran betapa Allah tak mahu langsung hamba-hambanya ke neraka dalam bulan ni, kerana sayang pada makhluk-makhluknya. Ingat, Allah suka ke nak campak kita dalam neraka? Kita ni makhluk. Apa makhluk? Barang ciptaan Allah. Sebab tu dia sayang. Kita kalau mampu buat satu barang pun bang, katalah barang kecil, ya, kita dulu kecil main roket tu kan, ketah terbaling, orang pijak kita main roket, marah, kita terajang dia, ni aku punya, aku buat. Itulah gambaran perasaan pencipta kepada makhluknya. Dia bukan senang-senang nak sisa kita, tak. Tapi dah degil sangat, 10 pahala, 1 dosa pun tak dapat masuk syurga juga, degil lah tu. Dia bukan nak sangat. Sebab tu once kita datang bertaubat, walaupun dosa sebesar gunung, seluas laut, dia akan ampun. Aku tak peduli. Kerana hadis kursi tu kata, kita ngaji malam-malam, wala ubali, aku tak peduli, asal saja engkau datang tanpa mensyirikkan aku ampunkan. Tapi sebelum mati jadi sebab itu kena kuat. Pintu neraka dah tutup, artinya Allah nak berikan ruang, sehingga orang dalam kubur pun, mereka yang diazab kubur direhatkan. Dah rehat dah. Abah-abah kita, nenek kita, tok wan kita, opah kita senyum dalam kubur ni. Sejuk, rasa nyaman. Ya Allahu Akbar. Tolonglah doa kat dia orang, kesian kat dia orang. Dulu kita kata kita sayang kat dia orang. Ya, siapa yang warisan dia memang sabit, ya, waladin salihin yad'u lahu, tu anak yang baik, doakanlah, ingat. Tersintak je nama, teringat je nama opah, gambar dan sebagainya, doakan dia. Doa kita sampai, kesian kat dia. Besok kita buat gitu, anak kita, cucu kita buat kita kat kita. Kemudian Rasulullah kata, wa futihat abwabul jannah falam yuftah walam yughlaq min habab. Pintu syurga pun ditukar semuanya, menggambarkan betapa Allah mengalu-alukan orang-orang nak masuk syurga. Subhanallah. Satu pun tak ditutup. Tak cukup dengan itu, hadis tu bersambung lagi, wa yunadi munadin, dan ada malaikat yang menyeru pula. Dalam bulan Ramadan ni ada malaikat panggil tuan-tuan. Dipanggil apa? Ya baghiyal khairi akbil. Wahai orang yang mahukan kebaikan, datanglah, tampillah. Tu yang datang ni. Sebelum Ramadan tak semeriah ni kan. Tu tarawih tu penuh. Sembahyang Isyak hari biasa mana ada macam tu. Sebab apa datang tu? Sebab malaikat panggil. Siapa dengar? Siapa ada dengar malaikat panggil? Betul lah Ustaz, saya dengar semalam malaikat panggil saya. Tu kan, yang panggil kalau macam tu bukan malaikat Ramadan.
Malaikat satu lagi tu panggil tu, jaga-jagalah tu. Malaikat Ramadan ni dia punya, yang keyword dia Rasulullah kata baghi. Baghi ni teringin sangat. Siapa yang teringin sangat nak buat baik, dia akan datang. Artinya kita ni sebab teringin, aku nak pergi tarawih, aku nak sembahyang fardu Jumaat, insya-Allah berjaya. Sebab syaitan dah tak ada yang bisik dia, tak yagilah kau pergi kan, orang kutuk engkau je, dalam muka tak pernah pergi, tak malu ke pergi masjid? Tak ada yang bisikan tu, tak ada. Sebab tu kita tak malu dah pergi masjid. Yang bisikan yang kacau kita tu dah tak ada. Yang ada rangsangan malaikat, dahlah syurga dibuka, neraka ditutup, ada malaikat tu lah tulang pujuk lagi, panggil lagi. Subhanallah. Ya, asal saja kita mahu berbuat baik, teringin. Sebab tu kita yang ataupun orang-orang yang masih dalam Ramadan tak berjaya buat kebaikan, sebab apa? Teringin buat baik pun tak ada. Tu masalahnya. Teringin atau mahu buat baik dalam hati pun tak ada. Artinya dah dalam keadaan Ramadan macam ni, dia teringin masuk syurga dan selamat dari neraka pun tak ada. Sebab tu dia tak selamat. Sebab tu Rasulullah marah sangat tadi. Sebab tu Rasulullah doakan amin masuk neraka bagi orang-orang yang tak dapat ampunan Tuhan. Tolonglah. Sebab tu kena berani. Ada orang tak berani tuan-tuan nak pergi sembahyang tarawih. Dia kata, "Ish, boleh ke aku pergi tarawih? 20 rakaat tu bang." Seram. Tak tahu benda yang diseramkan sangat. Kalau seram buat 8 dulu. Apa yang nak diseramkan? Sekat ni tak pernah ada laporan surat khabar ke yang viral ke orang tarawih meninggal, orang ramai ada. Orang tarawih jadi kena stroke, koma. Doktor buat statement kata itulah, saya dah nasihat dah haji ni jangan tarawih, akhirnya kerana degil jadi koma sekarang ni. Tak ada yang takut sangat tu, kenapa? Tak ada seram sangat dah. Kita ni untung jadi orang Islam tau. Saya katakan begitu sebab apa? Agama Islam ni agama yang paling simple. Bayangkan buat satu amalan dapat 70 gandaan. Nak bertaubat hanya perlu rintihan, tak perlu apa-apa kerahan. Ya, bukan Islam kalau ajar yang libas padang belakang tu taubat apa semua itu Syiah, kita tak ikut. Kita juga tak perlu macam orang Hindu, kata busam cocok sana cocok sini, ada. Tak perlu kan? Cukup mengaku atubu ilahi, aku bertaubat, an-nadmu taubah kata Rabi. Menyesal tu taubat, menyesalnya hati. Dah dikira dah. Allah sayang terus. Artinya tak ada kerahan. Nabi pun tak paksa, tak boleh sembahyang berdiri duduk, tak boleh duduk baring. Allah senangnya. Tak perlu bunuh diri nak masuk syurga. Kenapa tak buat ya? Orang Hindu tu bang, nak tunjukkan keimanan, kesetiaan pada Tuhan dia, sanggup cocok sana cocok sini, ambil kelapa ketuk kepala pula, pecahkan kepala, pecahkan kelapa. Allahu Akbar. Baru dapat rahmat Tuhan dia kata. Tak tahu dapat tak dapat, kita tak tahulah sebab kita tak percaya benda gitu. Kita sampai hari korban pun lembu yang mati, kita tak mati, kita makan pula lembu tu. Tu yang dia marah tu, kata dia, apa orang Islam kata korban benda, dia sembelih lembu lepas tu dia makan pula, buat sup lagi, makan happy je. Kita orang bawa korban betul, tapi pusam cocok sana tu, cakap Samsung kau masuk Hindu. Allahu Akbar. Agama ni dah terlalu mudah. Kenapa yang kita ngeri sangat, susah sangat nak dapat rahmat Allah? Subhanallah. Ya. Dan pada saya yang lebih penting, saya nak berhenti dah. Di hujung hadis tu Nabi kata apa? Walillahi muttaqa'u minan nar. Ya, ada potongan seruan malaikat tu kata, wa ya baghiyash syarri aqsir, wahai yang masih mahukan kejahatan berhentilah. Malaikat dah larang. Artinya siapa yang teringin buat jahat pun sebenarnya ada pujukan malaikat, jangan buat. Tapi dia lawan juga tu, yang buat juga tu. Kan? Orang-orang geng-geng semua dah pergi sembahyang tarawih, dia lepak kedai mamak seorang-seorang. Sebab apa? Teringin pun tak ada nak pergi tarawih, tu masalah tu. Mamak pun tengok dia tengok mamak. Seorang aja abang. Abang tak pergi tarawih ke? Kawan semua pergi tarawih lah. Nanti malam lah lepas tarawih datang. Sebab apa? Hati tak ada. Potongan akhir yang saya sebut ni adalah Nabi kata walillahi muttaqa'u minan nar. Di sisi Allah ada orang-orang yang dilepaskan daripada azab neraka. Mutaqa' ni atiq ni maksudnya orang yang lepas bebas. Akhirat cerita lepas bebas ni lepas bebas daripada neraka. Minan nar. Subhanallah.
Di hujung tu Rasulullah kata wadzalika kullalah, benda ni berlaku setiap malam. Malaikat seru pintu syurga, pintu neraka tu malaikat panggil, dan Allah lepaskan orang-orang dari neraka ni setiap malam Ramadan. Ada orang yang malam pertama hari tu masuk Ramadan, Allah terus dah ampunkan dia, asalnya nama dia kat neraka dah pergi kat syurga. Ada orang malam tadi, kita entah bila agaknya tak tahu, mungkin malam ni kan. Sebab apa begitu? Sebab kan Allah sebut dalam hadis yang kita belajar, hadis 40, umur kita 120 hari kan, malaikat dah tentukan rezeki kita, ajal kita, jodoh kita. Di hujungnya takdir apa? Syaqiyun am sa'in, celaka di neraka ataupun bahagia di syurga pun dah tentu. Ada orang bila baca hadis ni kata, kalau kita tak payah semayang tak apa. Kenapa? Sembahyang teruk-teruk pergi tarawih pun, kalau kita dah Allah tentukan neraka juga, buat penat je. Betul ke faham gitu? Aku kalau Allah dah tentukan syurga, tak pergi tarawih pun pom-pom syurga. Allah dah tentukan. Jangan faham gitu hadis tu. Sebab hadis tu hanya cerita tentang betapa hebat dan luasnya cakupan ilmu Allah dan kebijaksanaannya. Itu dipanggil takdir mu'allaq, takdir yang masih boleh diubah, tergantung lagi, belum mubram, belum berlaku lagi kan. Ni bila sebut istilah-istilah bagai ini, kita tak macam benda apa ustaz cakap ni. Itulah kita belajar dulu akidah ahli sunnah, cara kaifiat Abu Mas'ud al-Murtadi, Abu Hasan al-Asy'ari, kita tak mau belajar tanjizi qadim, tanjizi hadis. Memanglah susah sikit, tapi dia punya keampuhan tu kuat, rujukannya banyak, tersusun sistem ilmu tauhidnya. Tak apalah, itu cerita kekesalan kita bila mana kita ambil mudah ilmu tauhid ni. Bila ngajar ilmu tauhid kat masjid, semua ramai yang tidur. Kalau ceramah lawak gini suka ramai. Tak apalah. Okey, jadi berbatah balik pada hadis tadi, Nabi sebenarnya nak cerita betapa hebatnya ilmu Allah, dan takdir Allah mesti boleh berubah selagi belum berlaku. Sebab apa? Allah yang ciptakan master plan tu, takdir kat situ master plan dia. Jadi kalau Allah buat satu master plan tapi Allah tak boleh ubah, Allah lemah lah. Kan Allah kata idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah nak jadi je. Allah kata kun, jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa buat apa pun. Orang dah nak masuk ke neraka, Allah kata syurgalah dia. Dan antara peruntukan perubahan takdir ni pada malam-malam Ramadan, takdir syurga dan neraka kita dipinda pada malam-malam Ramadan. Jadi jangan berani-berani tak datang. Siapa yang malam ni bini dia ajak pergi bilang jangan. Entah malaikat datang bawa checklist nama ni, haji ni mana patut ada ni malam ni, haji at-taqwa biasa ada. Kalau ada, sebab kita nak dapat rahmat Allah ni kena buktikan kehambaan. Macam cerita malam nisfu Sya'ban kan, Allah tengok semua hambanya, Allah beri rahmat pada yang beriman, dan Allah tak beri ampunan pada dua golongan kan, yang masih bergasak bergaduh dengan orang yang mensyirikkan Tuhan. So kita kena gayakanlah gaya orang beriman. Jangan pergi merayau, pergi langsir beli siang-siang. Malam ni malam untuk cari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, keampunan. Takut malaikat datang pusing satu masjid, tak ada pula. Tak apalah, checklist entah bila naik, kan tahun depan baru naik kalau panjang umur. Mungkin malam ni, malam esok ke, kalau tak malam esok ke, malam 13 Ramadan, malam tuan nama kita. Jadi berazamlah untuk disiplin pada setiap malam Ramadan agar qiyam pasangan puasa kita. Biarlah, tak apalah kalau pun nama kita malam 29 kan, tak apalah, asal saja Allah sudi cabut senarai nama-nama itu daripada neraka ke syurga. Cuma malam 29 ni kita minta malaikat minta cepat sikit lah. Malam 29 biasanya bakal lemang kadang-kadang, bukan tak nak pergi tarawih, tapi macam suasananya dah tak best sangat kan. Dah kacau dodol pun ada. Masa tu skill buat karipap pula, buat ketupat, ngadak balik gelak-gelak kan, gitu sonok tu. Tapi tarawih pula malaikat tunggu, cakap yang datang malam ni kenapa lah, malaikat datang awal itu kan aku tarawih. Doalah macam mana pun, sebab antara ciri Ramadan doa kita dimakbulkan Tuhan. Itu saja yang kita nak sampaikan. Moga-moga ada cebisan kesedaran, sebab sedar dan faham agama ni tanda baik. Sebab tu kita datang ke kuliah-kuliah begini, untuk apa? Dapat faham agama. Nabi notis begitu.
Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah mahukan pada dirinya kebaikan, yufaqqihhu fiddin, Allah beri dia faham agama. Moga-moga kita faham Ramadan dengan kuliah ini. Lalu kita layan Ramadan dengan sebaik-baik layanan yang sewajarnya, sesuai dengan apa yang ada pada Ramadan. Mohon maaf dari saya atas apa-apa yang saya sampaikan. Juga ada keterlanjuran bahasa, kekasaran kata-kata, saya mohon maaf. Yang baik dari Allah, saya menyampaikannya, cuma yang kurang dari kelemahan diri, kepadanya juga saya mohon ampun daripada tuan-tuan sekalian. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma ja'al siyamana siyamal maqbulin mu'minin al-muhtasibin. Allahumma a'inna ala dzikrika. اللهم أعنا على الصيام والقيام وعلى تلاوة القرآن وعلى حفظ اللسان وإقامة الإحسان. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا بديع السماوات والأرض يا ذا الفضل والإحسان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.